Besok memang pasal bagi jarak yang paling sekolah pada tahun 2000 saya dan menyanyi dan berbuat. Okey, bagi saya satu lagu. Saya sikit. Terima kasih, thank you. Terima kasih untuk sini nak jawab dengan saya. Okey, baiklah. Saya akan teruskan dengan lagu seterusnya. Ada permintaan nak lagu apa? Ada permintaan? Atau ikut saya je? Nak lagu apa pun boleh? Okey, baiklah. Lagu ni dia sebenarnya boleh relate dengan raya lah. So, bila kita beraya, kita nak bermaaf-maafkan tu kan, kita harapkan kosong-kosong kan dengan semua orang. So, saya akan menyanyikan lagu saya yang berjudul Kosong. Kalau ada sesiapa yang tahu lagu ni, saya nak minta nyanyi part kosong. Boleh ke? Boleh eh? Alright, terimalah kosong. Minta tepuk sikit boleh? Tak apa. Okay, terima kasih. Ada soalan. Okey, silakan. Terima kasih. Okey, baiklah. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat berpuasa kepada semua. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama-sama dengan saya di sini. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Kompleks PKNS Bangi kerana sudi menjemput saya. Selain tahun lepas tu, saya sampai sini juga. Alhamdulillah ada rezeki saya untuk bersama dengan anda lagi sekali tahun ni. Alhamdulillah. Lagu terakhir ni, sebab tadi dah banyak cerita buku-buku, so saya tweet sikit. Saya nak nyanyi lagu Sahabat, boleh ke? Okey, sebelum kita bagi visual acara. Okey. Dia punya visual. Siapa yang kasih minta lagu putih-putih Melati, boleh tak menyanyi dengan Riri? 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Siapa yang baik hati hatiku terlebih. Oh, siapa yang baik hati hatiku terlebih. Alright, terima kasih. Dan untuk lagu seterusnya. Mai dekat adik nangis kita ni. Dia penyanyi juga ni, yang tidur dia.